Nak bagi. Nampak puluhan mesin judi slot machine yang bandaraya seorang menunjukkan tempat ni macam zon perang. Malah kita tengok kat sini banyak benda-benda yang mudah berlaku. Tapi saya tak tahu di mana kredibiliti pihak berkuasa tempatan bila anak Melayu nak berniaga macam ni orang disusahkan. So saya menaikkan semangat anak Melayu, anak muda supaya dia tahu harta benda ni milik rakyat. Ini milik rakyat. Apa yang mesej kita nak cuba bawakan ni, nak cuba tunjuk kepada satu seantara Malaysia biar dia tahu nasib kita. Saya tak nak cakap. Saya tak ada dia. Malam ni saya nak kawal, jadi saya bagi 5 minit untuk awak buka ni. 5 minit untuk awak buka. 5 minit untuk awak buka. Tidak, saya buka. Adakah kita nak ni merah? Tuan, minta maaf tuan. Kita orang susah tuan. Inilah nasib anak Melayu tuan. Kita pun dapat arahan juga. Kita cuma menjalankan tugas. Ya? Tuan, saya minta tanya. Ini mega 5,000 tak apa. Tapak kau biara tak ada lesen, bagi lesen. Rasuah 2-3 tahun, siapa makan duit ni? Tapak promosi ni apa tak nak lesen? Bagi lesen, bagi budak-budak lesen. Budak-budak awak tahu ke buat-buat tak tahu ni? Bandaraya tu yang kata tu buat-buat tak tahu ke? Lesen tahu tu semua. Ada ni lesen kan, bagi budak-budak kerja ni lesen. Malam ni pun kenapa boleh ada lagi kat situ? Apa mesin judi tu kedai-kedai banyak. Ambil makan duit tadi lah. Kedai judi banyak. Warna hijau. Awak buat tak tahu ke? Tak tahu ni. Datuk Bandar kata 300 tapak. Dia tak masuk akal lah. Dia sini datang dulu tengok. Mari tengok. Datang banyak tengok ni. Salahkan 333. Tapi yang menempel ni yang tak cakap kenapa? Besok tutuplah atas. Kenapa jadi zon perang kat sini? Tutup dulu ni. Bukan kami menentang. Saya orang UMNO 13 tahun dalam UMNO. Saya akan undi UMNO lagi. Kami harap Datuk Bandar hentikan projek pembunuhan atas orang Melayu kat sini. Sudahlah, jangan main lagi lah isu pembunuhan. Kita ni nak menjaga je. Jangan jadi hero bang. Orang bisa buka bang. Buka apa boleh menjaga? Besok memang boleh. Malam pun dah cakap macam tu. Jangan ada kami. Kau pergi apa dekat malam? Satuan abang dapat, abang boleh buka. Balik. Awak tak sakit kepala dengan kau punya cakap lah. 100 kali dah abang tengok. Basi dah bang. Dah basi dah. Esok ni bawa dia sekali. Amat Selamat mana Amat Selamat? Dia. Pada butuh. Bawa kau besok sekali naik atas lah. Besok. Okey, dia Ambil nama dia. Biasa. Apa berlaku abang tak tahu. Kita nak buat. Jangan bang. Ni film Marshal. Dari Cik Saiful, Ketua Penolong Mengarah tingkat 4. Kenal tak kenal? Abang zip mulut. Biar Cik Saiful jawab. Zip mulut. Ibrahim tu tengoklah. Kita cari sampai Ibrahim bin Yusof. Siapa Ibrahim bin Yusof? Makan bulat kat sini. Tahu dia. Dia tak boleh cakap. Jangan buka mulut. Jangan bagi lagi malam.
Mana ada lesen? Mana ada lesen? Okey, penuh. Mana izin? Bukan minta dah. Dan amat selamat dia ada kain itu ni dia bawa kami ni orang kerja lah. Dia menurut 30 tahun lah. Jangan lagi puas dah amat selamat lah. Dekat dia. Amat selamat tolak dia bagi 9 juta. Lepas tu lagi satu saya nak cakap. Amat selamat disiasat oleh SPM dan siasatan kes dah jalan dan bahagian siasatan dah habis. Cuma tunggu penangkapan. Tapi saya tak tahu penangkapan 2 tahun lagi nak tangkap. Kita nak cerita jalan baik. Tuan nak pergi bincang nak tanya kalau tu. Kita bercepat. So kita dah bincang nak tanya lah dia. dah bagi tahu dulu pun dah bagi tahu dah. Saya datang sebenarnya tak pastikan tak ada dia pergi mana. Jadi saya minta bantuan bekerja sama. Tahu saya macam saya tak boleh buat keputusan apa malam ni. Saya yang keputusan saya buat adalah Cuba angkat lah. Cuba angkat. Sekali tu. Tak, cuba angkat. Cuba angkat. Angkat ini bakau. Masih ni. Angkat aja. Angkat lah. Angkat sini, angkat mana juga. Janganlah pilih-pilih nak angkat mana satu. Boleh angkat bagai lain. Ini sama-sama. Saya nak kalau sita barang ni, saya nak kontainer tu terus sama ambil. Atau Mesin judi angkat. Mesin judi kasi angkat. ya sama. Kontainer sama. Mesin tu pun sama juga. Kontainer tu ambil lah mesin-mesin tu semua. Nak Melayu berani. Dengan toke judi takut. Toke judi banyak kau. Bokeh tu. Bersih. Kalau nak bersih semua. Jangan tinggalkan kontainer tu. Dah 3 kali dah setahun kita minta dialog. Takut. Tanya Cik Izul siapa putuskan 230. Panggilan tu dari siapa? Hanya dia bawa petak dia tu. Cik Izul ada berapa petak sekarang? Takkan ada bawa petak dia tu. Terima kasih. Dengar cakap Mak Selamat buat apa? Dengar Mak Selamat dengan berniaga. Pun tak nak dengar. Korang punya kursi ni sebab penyaja. Kalau tak ada penyaja, tak ada kursi korang ni. Tak ada kerja macam korang ni. Penjaja lah jaga. Bukan punya Mak Selamat. Mak Selamat penganjur. Satuan ni. Bukan dia jabatan penganjur. Jabatan pemuda cara dan perniagaan. Kita pergi ambil ahlinya di bendara. Tak faham ke? Jaga penjaja lah. Jangan jaga Mak Selamat. Nak duit kita bagi nak. Buat apa? Cakap. Nak duit berapa kita collect? Ada lagi. Okay, peniaga ni dah hampir 7 tahun berniaga. Ada 333 peniaga yang berlesen. Sejak setahun ni, ahli parlimen Wangsa Maju Wee Chi Keong memang dia resis. Dia memang resis. Dia bawa isu ni ke parlimen. Dia putuskan Isnin Selasa kena tutup. Katanya dah kurang 2 hari. Maka peniaga-peniaga hari ini semua mengalami kerugian besar. Siapa nak tutup? Mana fikir ahli parlimen, wakil pemimpin, maksudnya wakil-wakil pemimpin Melayu mana pergi? Kita hari ini nak tanya pasal Fasa 153. Mana pergi hak orang Melayu? Kenapa pemimpin Melayu yang duduk dalam parlimen tak bela peniaga-peniaga yang sedia ada ni? Maka kita dah buat keputusan selama setahun kita tunggu. Peniaga-peniaga semua dah mengalami kerugian. Setiap peniaga 30,000 hingga 50,000 dalam setahun. Maka hari ini peniaga terdesak. Mereka terpaksa buka gerai. Nak berlaku apa? Berlaku. Nak tangkap poli, nak tangkap. Nak sita. Itulah pendirian kita pada hari ini. Jadi apa yang DPKM sedang lakukan pada hari ini? Dia nak sita. Itu aja. Dia tetap dengan pendirian dia nak rampas barang. Ada apa-apa amaran diberikan sebelum ni dalam masa terdekat seminggu 2 ni? Ada. Amaran prosedur. Mereka bagi compound dan minggu ni mereka nak rampas barang. Itu aja. Boleh bagi background sikit pasal apa perniagaan ni? Dan mereka dah berniaga 7 tahun. 7 tahun. Artinya 333 peniaga. Dan akhirnya
tambah lagi 300 peniaga tak ada lesen. Ini ada unsur rasuah, salah guna kuasa. Ya, setuju! Kenapa dibikin diamkan diri? Kenapa tak ambil tindakan terhadap mereka? Apa imbuhan tu? Ada pemimpin parti politik terlibat, sebab tu mereka diamkan diri. Ini ada unsur rasuah. Saya minta SPRM siasat habis-habis. Ya! Takut dengan pihak berkuasa dengan tidak berkuasa selama setahun. So akibat dari kesabaran pihak kami rasa waktu yang sesuai untuk kami adakan balik perniagaan jenis asas seperti cuti sekolah ni. Dan bila kami pihak kami adalah hantar surat rayaan kepada wilayah Raja Kongsi, tapi melalui DBKL permohonan kami telah gagal. So persoalannya kenapa semasa cuti sekolah kami nak berniaga ni permohonan kami gagal. Padahal sekarang dengan musim berpujuh ni, musim hujan, anak-anak Melayu semua nak berniaga kan. So saya rasa isu ni tak adil. Kita ni berniaga tengah malam pergi kota bukan dalam bandar kan. Tapi pihak berkuasa dia ambil tindakan keras kat kami. Seolah kita tengok lagi zon dekat dalam kota ni macam zon perang. Setiap angle nak masuk sini dia letak lori banyak. So saya kata ni DBKL ni nak lawan dengan pihak siapa ni? Kan? Adakah pihak kita? Tuan-tuan tengok kat sini banyak benda-benda yang salah berlaku. Kalau kita cerita pak peniaga kat sini, yang berlesen ada 300 lebih, yang tak berlesen ada 300 lebih, yang tak berlesen ada unsur rasuah bertahun-tahun. So anak-anak Melayu ni, peniaga-peniaga Melayu yang berniaga tanpa tak ada lesen, ada orang tertentu ambil duit diorang tiap-tiap bulan. Kan? DBKL seorang nak tutup mata. Adakah DBKL terlibat sekali? Saya harap pihak berkuasa SPRM siasat kes ni. Kami sedia ke depan. Saya kesian kat peniaga-peniaga ni yang tanpa tak ada lesen, puak-puak ni pau duit diorang. DBKL tutup mata. Kita belum lagi nak cerita dengan mesin-mesin judi. Cuma tuan-tuan tengok banyak mesin judi sini, semua tak ada lesen. Semua main judi. Apa pasal ni semua askar-askar ni tak nak pergi angkat mesin-mesin tu? Ini cerita betul ke tuan? Lampu merah, lampu kuning, lampu biru semua tuan ni kenapa dia kena ambil? Kenapa susahkan kami anak-anak Melayu nak berniaga? Musim hujan ni kan? So kami rasa kami akan mempertahankan hak kami kat sini. By hook or by crook kita akan stay kat sini. Kami sepakat adakan ni ramai-ramai ni kami bayar untuk datang tak antara semangat diorang. Anak muda milik Angkau ni milik orang ramai. Milik orang ramai seantara Malaysia tahu cerita ni. So kami harap kalau ada pemimpin yang kat luar sana yang berkuasa, tolong kami, bantu kami. Kan? Tolong kami. Hidup Melayu!